Hello, hello. Hello. Wah. Ya. Ah. Okey, jap. Mak. Mak. Sebes. Aku nak keluar. Aku nak pergi jumpa Noah sebab aku rindu dia. Noah, si panjang tu. Mak tak suka dia tau. Noah dengan mak dia tu 2 kali 5 aja tau. Cis! 2 kali 5 kau cakap. 2 kali 5 dia pun dia tak main ML. Macam mak. Mak sikit-sikit ML. Aku nak keluar. Aku nak jumpa Panjang, Noah. Selangkah kau keluar, mak takkan top up ML untuk kau lagi. ML. Setakat ML tu Panjang boleh belanja lah. Mak sikit-sikit berkira. Panjang tak pernah berkira pun. Sudah nak jumpa Panjang. Muhammad Farihin. Aku nak jumpa Panjang juga. Kurang hajar. Ada sebab aku tak bagi kau jumpa Panjang. Aku tengah berada di sini. Pendek! Kau nak pergi mana? Keluar dengan pendek jap. Keluar mak tak kenal keluar dengan pendek tu. Mak tak suka dengan pendek tu. Kenapa aku nak keluar? Kau cakap tak dengar ya? Keluar kejap je. Kejap pun tak boleh aku dengan Kenapa pendek. tak berkenan pula dengan Mak tak pendek kenal tu? dengan pendek tu. Pendek tu dia buat macam-macam dia tu tak bagus lah. Kau nak ikut panggil dia ya? Kejap je. Aku kata tak dengar ni budak ni. Amboi, melampau ni. Orang kata apa tak dengar cakap mak tak dengar ya? Nanti kau balik ni kau kena lagi ha. Ikut sangat dengan pendek tu. Ingat bagus sangat pendek tu ya? Ya Allah, budak ni memang tak dengar cakap. Panjang. Rindu yang lalu Panjang. air mataku sadari waktu akan Kenapa mak pendek tak suka Panjang? Oh lah. Mak Panjang pun tak suka pendek juga. Kenapa mak kita?
Tak faham kenapa dengan diorang macam Jadi nak keluar, dia tak tahan. Dia tak tahan, dia tahan. Lepas dia tahan, Panjang tepis. Panjang Jangan rindu. buat macam tu dekat mak. Panjang rindu. Panjang rindu pendek. Rindu juga. Jom kita pergi. Jom, pendek ikut Panjang naik motor. Kita jalan-jalan. Ya, lama kita tak jalan-jalan. Rindu nak tengok tempat yang kita main selalu kecil-kecil tu. Jom, jom. Di depan teras semen, warna merah jambu, ku berdua. Jom. Mak. Apa? Engkau ni pendek. Memang jahat kau ya. Jom pendek. Jom pendek. Jom. Naik pendek, naik. Apa mak? Kita jalan-jalan. Apa mak Panjang marah pendek? Tak tahulah pendek. Kenapa ya macam ni? Lai. Rindu waktu kecil-kecil tu kan lagu tu. Berdansa sore hariku, sejiwa alam. Pendek lapar. Ha? Lapar. Pendek lapar? Jom, Panjang bawa. Kita pergi beli roti. Jom. Ha? Buntat. Dia buntat. Kita suka bully budak ni. Dia bully ni. Hai buntat. Kepala budak. Jangan. Kawan tu lah. Kawan pendek. Ya, kawan pendek. Kata. Lori pendek. Lori kenapa? Seram. Ya. Cuba tengok Panjang dekat mana ni. Kalau kau ke depan je, Panjang macam mananya? Takut. Panjang pula pendek. Ada motor. Kau kecil. Jom kita race. Ya. 1, 2, 3. Buk. Pendek sedia Panjang bawa lagi. Panjang ke pudas. Apa mengecik? Belakang sikit. Macam mana nak bawa motor macam ni? Few inches later. Lapar nak makan. Kita beli roti dulu. Kenapa mak kita gaduh? Tahu lah. Panjang tak tahu kenapa. Sebab kan Panjang tak tahu. Kalau Panjang tahu, kemungkinan Panjang akan bagi tahu. Ya, kita makan. Jom, kita beli roti dulu. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, ku tadi bersama tanpamu. Dah sampai dah. Pendek. Tempat kita pendek. Wah. Ingat dulu kita suka main nyorok. Ya betul, kita menyorok. Lepas tu kena tungau. Ya. خليني نشوفك مرة ولو مرة في صحراء أنا Orang tangkap ikan. وأنت Ada orang tangkap ikan. Wah, cantik ke sini? Wah, rindunya tempat ni. Segar, udara yang segar. Ingat tak? Semenjak pendek pindah ke bandar, kita dah tak ada dah vibe kampung. Ya, kita tak ada vibe kampung. Rindu. Semenjak pendek pergi belajar di luar negara, pendek tak ada Panjang tu. Bukan. Tentu Panjang ada competition ML. Competition ML. And then
Panjang jadi ML ke? Panjang Tak jadi tahu nama ni. Tak pernah nampak main ML mana pun. Main pun noob je. Item pun kopi. Kerja dia guna magic. Pakai magic tu okey. Yang tak okey dia noob tu. Ya. Macam mana boleh pergi luar negara main ML? Sebab dulu Alipan main apa tu? SOK. SOK pun dalam Malaysia. Paling jauh Endon. Sebab tentu jadi PA untuk bos Aina. So dah berhenti resign. Sebab tak sanggup nak kerja lagi dengan dia. Pasti gaji tak naik. Dia gaji tak naik. Lepas tu dia makan gaji buta banyak. Dia. Oh dia. Bos lah, bukan. Bos. Ingat lagi tentu kita suka main kecil-kecil dekat sini. Betul. Sampaikan Mak. Mak kita selalu marah kita. Makan terlalu. Jangan cakap mama. Kenapa? Tapi kecil-kecil diorang okey je. Kan kenapa ah? Dah tu pun nak gaduh. Dia mak panjang tak bagi kawan dengan pendek. Mak pendek tak bagi kawan dengan panjang. Sebab itulah. Ada buaya. Jom pergi tangkap. Panjang-panjang. Dia Kita dah pendek. pisah lama. Betul. Sebab kan ML. Pendek minta maaf. Pendek dah tak nak main ML. Berhenti. Ya. Tapi Kalau pendek ada boleh- satu permintaan. Kalau boleh panjang tak nak berkisah dengan pendek dah. Sama, tak nak berpisah. Sorry. Tapi pendek nak buat, panjang nak buat perjanjian. Perjanjian tak nak berpisah. Dulu pun pernah berjanjian tapi tetap pergi luar negara. Itu sebab atas kerja. Bersaksikan air sungai, bersaksikan rumput. Bersaksikan dengan ikan-ikan, awan menyaksikan kita. Dulu yang pernah menyaksikan kita shilling je. Betul. Dan bersaksikan buaya-buaya Buat di je. sini. Pendek nak panjang janji. Kuat-kuat biar semua orang dengar. Jerit. Okey pendek. Kenyanglah makan roti. Sorry, bajet sedikit tadi. Pendek mulakan dulu. Baik. Pendek berjanji tidak akan pernah lupakan dan takkan tinggal. Tipu. Panjang. Tipu. Pendek sayang panjang. Tipu. Panjang berjanji. Panjang tak sanggup nak janji. Jerit kuat-kuat. Jangan tinggalkan. Pendek lagi. Susah betul apa? Panjang akan berjanji takkan tinggalkan pendek juga. Sebab pendek yang selalu tinggalkan panjang. Minta maaf. Promise. Promise. Jom kita pergi tangkap ikan. Betul kena tangkap ikan. Tapi ni bukan masa dia. Okey. Nanti kita tangkap ikan macam dulu nak. Boleh? Rindu. Ya. Rindu ke? Jom. Buaya. Jangan tinggalkan. Jangan berpisah. Jangan. Ada runtuhan. Risau dengan belakang tu. Risau. Sabar. Tak faham lah kenapa diorang macam ni. Pendek ada dengan cerita. Pendek dengan cerita tak? Nak. Panjang tahu. Diorang dulu pernah bergaduh. Oh, mak-mak kita pernah bergaduh. Ya. Diorang tomoy. Tomboy. Ya. Bergaduh tomboy. Asalih lala. Tak expect. Tak expect kan? Dia tak expect diorang gaduh. Wish, dengar cerita diorang berebut lelaki yang sama. Betul. Dengan cerita, diorang bergaduh sebabkan seorang lelaki.
yang diorang nak setia. Tapi sayang, lelaki itu tak pergi dekat mak. Dekat mak pendek pun tak, dekat mak panjang pun tak. Dia pergi kat perempuan lain. Ya. Takkan disebabkan tu diorang bergaduh? Tapi panjang ada dengar benda lain pun ada. Macam ada something sebenarnya. Faham? Pendek ada satu benda nak buat. Apa kata? Ha? Di depan teras rumah, warna merah jambu. Jom, saya bawa awak ke tempat kenangan yang kedua. Tapi banyak kenangan kita sebenarnya. Kita pergi kenangan kedua dulu. Wah, rindunya tempat-tempat ni. Ini mesti pendek dah lupa. Tak lupa. La la la. Jangan Ihim. Jangan Ihim. Jangan. Pendek jangan macam tu. Ya Allah, peningnya. Nanti buat macam dia laju tau. Macam habis. Inilah tempat kita. Usapan air mataku. Wah! Inilah tempat kenangan kita. Bestnya. Ingat lagi kita dulu suka main lompat-lompat. Kita naik atas ni, lepas tu kita brum. Ya. Hanyut sampai ke Sungai Kelang. Ya. Rindu tak tempat ni? Rindu. Lepas pendek pergi join competition ML, pendek rindukan tempat ni. Nak tahu tak macam mana pendek boleh jadi kaya? Kaya ke? Tengok kereta rosak. Kereta pinjam jiran punya. Pendek ada amalkan satu surah ni. Okey, surah apa? Surah dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ni. Ayat dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Itu maksudnya semoga kalau kita ulang ayat tu banyak kali, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. InsyaAllah doa kita akan dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Sebab tu kadang kalau tak buat konten pun rezeki menimpa. Tu nanti kena release tu. Tak ada. Jangan. Nak buat konten ke tak? Nak. Sorry. 8 konten tau. Okay. Tak siap kena release tu. Terima kasih Panjang sebab bawakan pendek ke tempat. Panjang dah tahu dah. Pendek mesti suka tempat ni. Sebab tempat ni banyak kenangan kita. Betul. Dekat sinilah kita pernah kena libas dengan mak ayah kita. Suruh balik. Dia bagi mandi sungai, tapi kita mandi sungai waktu pukul 12 malam. Ya, ingat lagi time tu Panjang mandi tak pakai apa-apa. Tapi ada satu benda. Benda apa? Nak tak nak? Jom kita mandi. Bukan. Habis. Kita kena satukan Mak kita. kita. Kita buat macam mana sekalipun asalkan orang berbaik supaya kita senang untuk bertemu. Panjang ada idea. Apa dia? Pendek bagi idea. Pendek ada idea. Tapi Panjang sambungkan idea tu. Kita satukan mak kita macam dulu balik. Walaupun diorang bergaduh macam-macam sekalipun, diorang tetap mak kita. Betul. Kita kena satukan. Kongsi pacai. Kongsi pacai. Kongsi pacai. Mak. Mak. Baik-baik dah. Kita akan satukan geng mak-mak. Mesti kecewa. Bapak Panjang kat dalam kubur. Sebab mak kita gaduh. Ya, Pak Pendek meninggal waktu 6 tahun. Ya ke? Waktu Pendek tak tahu apa-apa lagi. And then Yelah. dia sakit jantung. Dah tahulah. Panjang kan tahu. Tentu kan Panjang datang. Kadang-kadang Pendek rindukan arwah ayah. Sama. Tapi Pendek tak tahu macam mana ayah Tak apa. ayah Panjang meninggal. Ayah Panjang meninggal sebabkan sama juga. Sakit jantung, kencing manis, darah tinggi. Semua ada. Buah pinggang. Adik-beradik kita Tapi tak apa. Nanti Panjang akan kenal kan dekat Pendek. boleh. Tapi kan adik-beradik Pendek semua dah kahwin.
Sekarang pendek dengan mak pendek je. Panjang pun sama juga. Dia sama. Semua dah kahwin. Tinggal panjang je tak kahwin lagi. Boleh. Maklumlah, rupa tak ada. Belum dah. Duit tak ada. Duit tak ada tu tak betul. Bukan? Dah ada. Kata orang kaya tadi. Tak nak riak. Kita rasa first kebahagiaan kita kena cari, kita satukan dorang, Kongsi pacai. nasi facai. Terima kasih. Semangat! Dengar wahai rakyat semua! Kau dengar ke tak? Menang hari ni! Apa dia? Mandi sungai. Jom kita bahagiakan mak-mak kita. Jom, kita kena pergi ke hadiah. Macam mana kita nak dapatkan kebahagiaan kedua ibu bapa kita bersatu, bersantum, bercumbu, bercanda. Ya, ya. Ayo. 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 Kita pergi settle kan masalah ini. Mai. Usapan air mataku, sadari waktu Panjang dekat mana ni? rindu yang lalu. Tapi Ayo. Usapan